Yang sedang mencari luggage untuk travel kan, saiz minimalis tapi compact tau. Ni dia, yang aku ambil ni color hitam guys. Memang cantik Tengok dia punya design depan, belakang. Untuk korang handle lah. Bila korang handle dia akan jadi macam ni. Nak turun boleh, nak naik pun boleh. Lepas tu sini dia ada satu kompartmen, korang boleh letak air tau. Korang ada air botol tu boleh letak kat sini. Ada tempat mengecas. Korang nak cas korang punya device tu, gunakan wire type A ni. Ini pula untuk kompartmen depan dia. Dia satu kompartmen, dia akan jadi macam ni guys. Korang nak letak korang punya dokumen ke, boleh. Nampak tau. Depan ni dia ada satu kompartmen zip. Boleh letak juga dokumen. Dia satu dia punya security ni untuk korang kunci dia punya zip. Kita boleh unlock kan. Okey, ni dalam dia. Sebelah sini ada satu buckle ni untuk korang nak keluarkan dia punya barang lah. Bila korang dah simpan pakaian kat dalam ni, korang boleh zip kembali. Memang baik guys. Memang cantik. Satu ni pun ada lagi kat depan ni. Dia ada macam color hitam ada, color pink, color biru pun ada. Harga memang murah, korang boleh tekan link kat bawah.